Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JPK Sufi dan pada segmen hari ini saya akan interview dan temu bual beberapa pelajar Kolej Kediaman Jasmine dan akan bertanya pendapat mereka tentang kolej yang telah dibaik pulih. So, without wasting any time, let's go. Pembaruan dia sangat wow lah bagi saya. Dengan tandas yang baru dekat J5 tu, tandas dia kalau korang tengok kan, dia macam bukan tandas college UiTM. Macam kalau kita boleh tengok tandas yang orang viralkan kat TikTok ke, memang tandas UiTM ni macam kurang menyenangkan lah kalau nak tengok. Dia macam foto dan mozaik pun mozaik lama, tapi dengan pembaruan, dengan upgrade-nya J5 ni, tandas dia nampak macam tandas hotel. Kalau korang tengok pun kan, tandas dia memang sangat bersih, design dia sangat clean, walaupun simple tapi nampak minimalis tu, nampak sangat pembaruan yang ni lah, bagus untuk College Jasmine pembaruan ni. Rangkaian wifi kita makin better. So before ni kan susah nak connect, so sekarang mudah untuk kita connect untuk rangkaian wifi. So mudahlah untuk student buat assignment. Pada semester kali ini, pihak kolej telah menyediakan fasiliti meja dan kerusi yang baru untuk kami belajar dengan lebih baik dan tenang lah. Dan saya sangat berterima kasih kepada pihak kolej atas inisiatif tersebut. Buat masa sekarang memandangkan banyak aduan tentang local college yang dah lama dan rosak. So kebanyakan college kita telah perbarui dengan college yang baru lah, which is lebih kukuh dan lebih elok lah. Didik dalam rumah tu lah. Sebelum ni kan ada pula nampak bersih, tapi sekarang dah cat baru dah. Kita masuk je rumah tu nampak ceria, nampak luah, bersih. Hai guys, saya JPK Farid. Hari ini kita nak dengar feedback daripada student-student tentang hari pendaftaran kita pada hari ini. Macam mana? Jom, let's go. Okay, let's go. Pendaftaran ni berjalan dengan lancar. Abang-abang pun kokok-kokok tolong kami dengan baik. So far everything sangat smooth, tak ramai. Bagi saya okey je sebab semuanya lancar, bagi korang terus dapat kunci. Memang pasti lah. Semua berjalan lancar. AJK juga semua friendly. Diorang banyak tolong lah pelajar-pelajar yang baru datang untuk memudahkan urusan nak daftar kolej. Berjalan yang lancar, mudah. Dia punya beri kerjasama lah. Dia daftar terus dia boleh dapat bilik tu, okey. Tempat pun mudah dapat kemudahan apa-apa. ITM ni nampak dia macam suasana dia tu amat memuaskan lah. Di keadaan kereta pun teratur, kita tengok laluan masuk pun ada orang tunggu, orang jaga kan. Jadi kita nak masuk ke kiri ke kanan ke semua, jadi kita tak ada masalah daripada segi nak masuk, tak sesak. Okay, so korang semua dah dengar beberapa komen daripada beberapa pelajar. Dengan ini, setinggi-tinggi penghargaan kepada pengurusan. Terima kasih kepada TNC Pembangunan. Terima kasih Vice Chancellor. Terima kasih Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih Jasmine. 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 Terima kasih Jasmine.